Tahukah anda, dalam siri permainan Resident Evil 4 versi tahun 2005, terdapat satu musuh yang menakutkan iaitu Dr. Salvador atau dikenali sebagai Giant Chainsaw Man. Watak ini digambarkan sebagai seorang penduduk kampung yang menyarung sarung guni di kepala, nampak klise seperti watak horor 70-an. Walaupun nama Salvador bermaksud penyelamat, tapi tindakan jauh sekali dari maksud murni namanya. Malah dia dengan gembira memasang enjin chainsaw 2 lejang mengejar kamu seperti anjing kena sawan. Sebaik sahaja mendengar bunyinya, pemain mula menggelabah menekan butang konsol. Pemain perlu menjaga jarak kerana tahap kesialannya yang boleh insta-kill. Sekali kena libas, nyawa pasti terus melayang tanpa sebarang belas kasihan. Situasi cemas ini sudah tentu merosakkan mood santai sesiapa sahaja yang sedang bermain pada waktu malam. Sudah semestinya memori hitam disembelih oleh lelaki gila berguni ini sentiasa melekat dengan sangat kuat di dalam kotak fikiran anda dan amat susah untuk dipadamkan begitu sahaja sehingga ke hari ini, betul ke tidak?